Majoriti jutawan hari ini adalah self-made millionaire. Dia dulu pun miskin, hari ini dia jadi jutawan. Maksudnya setiap orang pun bermula dengan B40. Tak apa, siapa pun kita tak boleh menabung ke, banyak hutang, tak apa. Tapi cita-cita kita kena besar. Okey? Perempuan, saya adalah B40. 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saya adalah B40. Sebelum saya kenal Public Goal, saya B40 yang mindset pun B40. 20 tahun yang lalu saya adalah B40 dan mindset B40. Struggle lah. Tapi apa saya buat tuan-tuan? Bermula dengan cari ilmu. Bermula dengan cari ilmu. Saya semua ialah habis belajar di Kelantan, habis belajar pergi duduk di KL. Mulakan kehidupan yang baru. Kerja sebagai junior eksekutif. Isteri tak bekerja. Suri rumah sepenuh masa. Gaji gaji 1,600, lepas tolak-tolak tinggal 1,300 lebih. Dapat gaji pertama dah ada 3 hutang yang perlu dibayar. Tak buat loan lain lagi tuan-tuan. Tak buat loan kereta lagi. Dapat gaji pertama tu dah ada 3 loan nak kena bayar. PTPTN saya, PTPTN isteri saya anak kelahiran Johor, Yayasan Pelajaran Johor. 3 hutang nak kena bayar. Lepas tu bekerja, nak kena beli kereta second hand. Buat loan. Dalam setahun, 2 tahun tu, 5 loan dah saya menanggung. Okey? Anak ramai tuan-tuan. Setiap setahun setengah, 2 tahun, seorang anak. Setahun setengah, 2 tahun, seorang anak. Anak 8, Alhamdulillah. Isteri seorang. Saya cerita anak 8, saya nak cerita tuan-tuan. Dapat seorang anak naik kos hidup, betul tak? Kenaikan gaji tak boleh cover tau. Kenaikan gaji berapa? 100 lebih tau. 100 lebih. Ada time saya dapat RM50 pun ada. Dapat seorang anak, kos hidup naik. Menghimpit saya tuan-tuan. Bila saya fikir balik tuan-tuan, saya sangat bersyukur. Kerana saya diuji susah ketika muda. Saya sangat bersyukur tuan-tuan. Miskin ketika muda, itu adalah pengalaman yang mahal. Tetapi miskin di usia tua, itu adalah penjara kehidupan. Penjara ni masa tak boleh nak buat apa dah. Miskin muda, enjoy, kita belajar. Saving, tak ada duit tuan-tuan nak buat saving. Tak ada duit, mana ada duit lebih? Duit memang tak cukup pun. Saya belajar ilmu, saya baca buku. Tapi Tuhan lorongkan macam mana Tuhan nak membantu kita. Saya terjumpa satu buku, tajuk dia Jutawan dari Planet Jupiter. Miskin lagi, hutang banyak, tapi baca buku jutawan. Nampak tak? Apa sahaja buku yang tulis jutawan, mesti saya beli dan baca. Jutawan internet, jutawan senyap, jutawan hartanah, semua saya beli, baca, khatam. Maksudnya apa? Nak ubah hidup bermula dengan, mesti bermula dengan ilmu. Tuan-puan, Alhamdulillah hidup saya berubah. Tanda saya bersyukur ialah saya bantu masyarakat. Siapa yang nak ubah hidup? Siapa? Jadi macam mana saya nak bantu tuan-puan? Tak ada jalan lain tuan-puan, melainkan dengan berikan ilmu. Tak ada jalan lain, saya tak boleh. Bagi ilmu saja tuan-puan. Siapa tak belajar, siapa tak obses nak dapat ilmu, tuan-puan, ahli keluarga saya pun saya tak boleh tolong tau. Tuan-puan, kalaulah saya boleh tolong semua orang jadi jutawan, nascaya semua ahli keluarga dan kawan-kawan saya semua jutawan. Sepupu sepapat saya sepatutnya semua jutawan. Ipar dua saya sepatutnya semua jutawan. Tapi saya tak boleh tolong. Semua mesti datang belajar. Adik saya seorang je, family saya seorang jutawan. Adik saya, ni Hafiz. Hafiz ni adik bongsu saya tuan-tuan.
Tapi dia lalui proses sama macam tuan-puan. Dia datang seminar, belajar, baca buku, datang training. Tak ada special. Dia kena lalui jalan yang sama. Saya lalui, itulah jalan dia. Dia lalui, itulah jalan dia. Tuan-puan lalui, itulah jalan dia. Sebab tu tuan-puan, G100 dengan 5G Associate, kita buat banyak seminar dan training. Banyak tuan-puan. Seminar dan training ni kita tak buat duit tuan-puan. Kita belanja mahal tau. Kita belanja tak buat duit. Saya tak buat duit. Leaders tak buat duit. G100 semua tak buat duit. Bukan habis training ni buat sale. Mana ada. Masa nak beli emas, beli je lah. Macam biasa. Tak ada timbul stok banyak-banyak. Ambil sale. Tak ada. Upsell tak ada. Belajar. Itu saja. Saya nak bantu masyarakat. Itu saja tuan-puan. Okey? Bermula dengan ilmu.